Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Passion Channel. Hari ni saya tak mancing lah kawan-kawan. Cuaca tak menentu lah. Kadang hujan, kadang panas. Sekarang hujan, petang pun hujan sekarang. Tapi saya sekarang ni ni lah kawan, petai lah. Saya suruh kawan tu manjat petai saya. Ni bagian ni lah, yang mana reject ni, yang tak boleh jual ni, tu dia kasih kat saya lah. Yang lebih tu saya jual lah. Saya jual lah kawan. Separuh ni dah kopik lah. Dah kopik. Ini dah kopik ni buat jeruk kawan-kawan. Buat petai jeruk. Petai jeruk ni lembut. Macam saya ni kan, tak ada gigi ni. Senang lah makan lah, lembut lah. Kalau macam ni akar keras ni susah dia nak makan lah kawan-kawan. Kawan-kawan petai. Dekat pokok tu ada lagi, tak ambil lah. Diorang tak habis ambil. Mungkin besok ke diorang ambil lagi lah. Okay, kawan-kawan saya tunjukkan petai lah. Banyak petai lah. Alhamdulillah kawan rezeki tahun ni petai ada. Okey kawan-kawan. Saya pun sekarang tak mancing sangat lah kawan-kawan. Toman pun ni dah kurang. Dah kurang toman. Lampam ada lah, tapi toman kurang. Ada, tapi dia main jauh lah, tempat yang dalam jauh, tak dapat nak pergi. Yang dekat-dekat saya mancing ni kurang sangat. Okey dia kawan ini saya suruh kawan ambil petai dah. Jual petai, ada juga rezeki ha. Okey kawan sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.